Ni, PMX, you banyak bagus lah. Saya pun tengok sejak 3-4 tahun lalu banyak buat untuk rakyat Malaysia. Tu hari you bising, you cakap, semua anak, lu punya anak. Saya mau tanya lah, siapa punya anak sekarang you punya anak? DAP punya anak kah? Lu ni Perdana Menteri untuk rakyat Malaysia atau untuk itu parti DAP saja? Itu hari kau bising-bising. UEC tak boleh diiktiraf sebab itu berasaskan pendidikan Cina. Tak follow perlembagaan. Lepas tu ada satu syarat, Bahasa Melayu dengan sejarah kena lulus. Dan masuk IPTA. Saya mau tanyalah, ini Perdana Menteri, you betul-betul ada pengalaman ke? Atau you jaga semua rakyat? Atau you jaga satu parti saja yang bernama DAP? IPTA ni untuk awam. Yang belajar sekolah kerajaan. Yang keluar dari sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah kebangsaan peruntukan daripada kerajaan, dan kau bagi kat dia orang tu berjuta-juta setiap tahun kononnya untuk ampu parti DAP dia tu. Saya cakap, saya mau tanyalah, ini Perdana Menteri, you ni sebenarnya Perdana Menteri untuk DAP ke atau Perdana Menteri untuk rakyat Malaysia? Itu memang kita dah bengang dah. Dah sampai you turun dekat itu Sultan Selangor dah tita pun, you masih lagi mau jadi hero, kau kena balik, ambil balik. Sultan Selangor dah cakap dah, tak boleh. Tak boleh ada ladang babi. Kau nak ampu dia orang ni buat apa? Apa you dapat, apa you punya kepentingan lah PMX ni? UEC, dia ikut pendidikan China. Dan dia tak follow perlembagaan Malaysia. Sebab tu, kalau acap kali kalau kemerdekaan, bulan kemerdekaan, purposely terbalikkan jalur gemilang. Lepas tu pergi hina Sultan. Kalau korang tak suka duduk Malaysia, saya cakap, korang berambus kat China. Atau you pergi Singapura. Saya rasa Singapura much better. Sana pun tak ada ladang babi lah. PMX, tolong faham lah. Mengapa? Pasal you nak pergunakan, UEC nak masukkan dalam IPTA, kau gunakan, peralatkan sekolah tahfiz. Mengapa sebelum ni kau tak buka mulut? Masa jadi pembangkang pun kau tak buka mulut. Tepuk dada tanya selera lah. Adakah you ni sebenarnya mewakili seluruh bangsa kat Malaysia? Minta maaf lah. Kerajaan Madani yang gagal. Memang betul-betul gagal. Dan kerajaan kalau masih lagi nak simpan DAP dengan PMX macam ni yang jaga hati parti DAP, sorry, PMX akan jadi tak lama lagi XPM. Terbaik XPM.